Baik, ini dari kiriman Raudah berkongsi kisah yang katanya berlaku di kampungnya di Pontian, Johor. Pada malam tersebut, kata Raudah, saya ni dengan suami sedang nyenyak tidur. Begitu juga dengan kedua anak kami lah. Apabila tiba-tiba terdengar bunyi ayam, seperti ayam ni macam tengah kecoh tau. Saya tidak pasti waktu tu jam berapa. Yang saya tahu selepas 12:30 malam. Pengalaman ini berlaku. Sebabnya waktu tu balik agak lewat. Oleh kerana dah terlampau penat, kita balik dah bersihkan diri tu sekitar hampir jam 11 baru dapat tidur. Dan saya yakin saya dah tidur lebih dari 1 jam. Dan pengalaman ini berlaku apabila saya dikejutkan dengan bunyi ayam yang bising di belakang rumah kami. Jadi bila bunyi ayam yang bising tu, saya terbangun terjaga dari tidur. Kemudian saya pun tidak kejutkan suami lah. Suami saya kalau dah penat sangat, dia tidur, jangan cakap bunyi ayam. Bunyi saya hempas pintu pun dia tak akan bangun. Begitu dahsyatlah keadaan suami bila sedang mengantuk bila dia tidur pada waktu malam. Anak-anak saya 2 orang tidur di bilik mereka dan saya tak pasti mereka terbangun atau tidak dengan bunyi ayam yang bising. Jadi pendengar Ria 897, katanya Raudah, saya keluar dari bilik, dapat dengar bunyi ayam tu datang daripada belakang rumah saya. Saya tinggal di sebuah rumah kampung. Rumah saya ni agak panjang kisi. Bahagian dapur tu kena turun ke bawah dan buka pintu belakang untuk keluar dan tengok apa yang berlaku. Saya pun jalan pergi ke dapur. Semakin saya jalan, semakin kuat bunyi ayam tu tau. Macam tengah bergaduh pun ada. Apa bising sangat ni? Takut-takut kisi. Sebabnya kawasan rumah saya ni banyak sangat monyet. Takut-takut monyet akan makan ataupun cederakan ayam-ayam peliharaan saya. Jadi pendengar Ria 897, saya pun dah masuk dapur. Dekat tepi dapur tu ada satu parang. Saya ambil parang tu, standby lah. Takut monyet mengganas, senang saya letak, katanya Raudah. Jadi Raudah menceritakan dia terus menuju ke arah pintu dapur. Tolak pintu dapur perlahan-lahan. Menjenguk dekat luar, gelap sangat. Jadi dia pun ambil lampu solo yang diletakkan betul-betul di belakang pintu dapur. Ambil lampu solo, dia mula picit pakai selipar dengan sebelah tangan pegang lampu solo, sebelah tangan dia pegang parang. Tengah jalan, bising sangat. Tiba-tiba saya suluh kiri kanan. Mana ni ayam ni? Tadi bunyi kuat. Saya tengok ayam saya semua dalam reban. Reban dah dikunci, tidak ada tanda-tanda pun reban tu pecah. Tengok monyet kiri kanan, tak ada monyet. Kemudian saya katakan tadi yang saya dengar bunyi ayam. Bila berada di luar, kisi bayangkan. Pendengar misteri jam 12, saya terdengar seperti perempuan sedang ketawa dekat kawasan yang saya berdiri, dan bunyi ketawa tu datang daripada bumbung dapur rumah saya. Ya Allah, Kesi. Saya cuba dongak nak tengok ni, tak berani. Tapi saya cuba pandang mata saya untuk jeling ke atas. Dekat atas bumbung saya, Kisi. Ini saya nak ceritakan. Pendengar misteri jam 12, katanya Raudah, bumbung rumah saya beratapkan zinc. Ini bumbung dapur beratapkan zinc. Zinc tu dah bertahun-tahun. Mustahil orang boleh berdiri dekat atas zinc tanpa zinc tu pecah. Bila saya cuba mendongak dan menjeling sedikit ke atas, nampak susuk tubuh sesuatu ataupun seseorang sedang dalam keadaan duduk. Menyangkung ke duduk, saya tak pastilah. Bila ternampak, saya terus tengok lain, saya istighfar, jalan selaju-lajunya. Semakin laju saya jalan, semakin kuat dia ketawa di belakang saya pada malam tersebut. Bayangkan pendengar Ria 897.
Casey semakin dekat saya dengan pintu rumah. Bunyi ketawa tu berulang-ulang-ulang. Masuk dalam rumah, Casey ketakutan. Kemudian saya dengar dekat atas bumbung bunyi orang lari dari satu sudut ke sudut yang lain. Masuk dalam bilik, suami saya sedang tidur nyenyak. Anak saya terbangun. Anak perempuan saya yang berusia 9 tahun terbangun. Katanya dia takut. Saya pun benarkan dia tidur dengan saya. Abangnya macam bapak kondem, tak bangun-bangun, Casey. Malam tu, saya dengar ketawa tu sampailah ke pagi. Masya Allah, Casey. Dalam bertahun-tahun duduk dekat rumah ni di Pontian, Johor, pernah juga terdengar suara, tapi taklah sedahsyat ini. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, dari kisah daripada Raudah berkongsi pengalaman tentang gangguan di belakang rumah. Mulanya dengar bunyi ayam tapi bila keluar tu ayam aku semua dalam reban dan ayam tu macam senyap. Siapa yang tadi buat bunyi macam ayam bergaduh Sampai luar dia dengar ada orang ketawakan dia. Tak sempat dongak, cuma dongak sikit nak jeling tu tak nampak ada macam susuk tubuh bayang-bayang sedang dalam keadaan menyangkung Tengah tunggu hujan keluar ke waktu malam. Itulah kisah. Terima kasih kepada Raudah, pendengar kita berasal dari Johor, Pontian, yang berkongsi pengalaman. Kawasan perkampungan memang amat menakutkan nak pada waktu malam lah sebabnya kawasan tu mungkin yang tempat Raudah tinggal ni tidak mempunyai lampu jalan mungkin, dan katanya dekat dengan hutan sebabnya di situ banyak monyet lah. Monyet-monyet ni kadang-kadang akan datang kacau buat kacau, dan dia takut mungkin ayamnya tu dimakan, dicederakan oleh monyet-monyet hutan. Terima kasih sekali lagi kepada anda para pendengar Misteri Jam 12 yang berada di seberang tambak, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, kerana bersama dengan saya Casey setiap malam menemani saya dalam rancangan MJ12. Saudara, cakap tentang Kepulauan Riau, ada satu kisah, jarang dapat kisah daripada orang-orang Batam Kepulauan Riau. Yang ini daripada Rudy berkongsi pengalamannya dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan apakah pengalaman yang ingin diketengahkan? Kita kembali selepas ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Lagi dulu ke sini. Misteri Jam 12. Baik, ini kisah dari Rudy. Pengalaman yang diceritakan oleh Rudy, pendengar dari Kepulauan Riau yang berkongsi sama. Kisahnya agak ringkas, tapi ini peristiwa Rudy ceritakan. Saya pernah dapat bantuan seorang tukang ubat lah katanya, dan apa yang berlaku, ini bantuan ni saya dapatkan daripada si tukang ubat ni ketika kehidupan saya sempit. Jadi sebenarnya banyak perkara yang harus saya laksanakan untuk konon-konon ni membayar baliklah pertolongan yang dia berikan. Pada mulanya saya laksanakan apa jua permintaannya, dan antaranya meniduri
meniduri, bukan dia, tapi meniduri sesuatu yang saya tak dapat lihat. Ini secara batin. Kata Rudy, selepas saya berjumpa dengan tukang ubat ini, dapat lihat kesenangan hidup saya. Entah dari mana datangnya wang, tahu-tahu saja adalah peluang-peluang sana sini yang saya terima untuk bekerja dan katanya Rudy menyara keluarga dan saya. Perkara ini saya rahsiakan dari keluarga. Malah bila tiba masanya untuk saya membalas kononnya pertolongan ataupun jasa, saya langsung tidak beritahu isteri. Saya keluar hanya memberitahu saya mau jumpa teman seketika. Tapi Casey, lama-kelamaan orang mana yang tidak mempunyai buruk sangka terhadap perbuatan saya ini. Ialah bila saya kata jumpa teman, saya akan keluar rumah jam 10 malam, ya. Dan saya akan pulang hanya selepas waktu subuh. Jadi dari jam 10, 11 sampai mungkin jam 4 pagi saya baru nak pulang ni. Kemana saya pergi? Takkanlah jumpa teman selalu macam tu. Sebenarnya bila saya jumpa dengan orang yang disebutkan ini, dia adalah seorang tukang ubat yang telah pun saya berjumpa untuk dapatkan bantuan ketika hidup saya sedang sempit dan memerlukan sangat bantuan keuangan. Bukan saya tak jumpa saudara mara untuk minta bantuan. Bukan saya tak jumpa kawan. Mereka juga semua hidup susah. Saya tanya mereka, teman, tanya saudara. Malah mereka semua kata kalau aku ada, aku udah tolong. Aku udah bantu. Tapi setelah saya sampai ke jalan yang buntu, inilah satu-satunya solusi yang saya ada. Masalah kisi manusia susah nak diselesaikan. Dibandingkan cerita, saya setelah dapat bantuan memang hidup saya berubah. Banyak peluang pekerjaan, malah duit datang berduyun-duyun Casey. Hidup senang. Tapi kesenangan hanya seketika, kata Rudy. Dalam 1 bulan, 2 kali saya kena datang ke rumah tukang ubat. Nanti ada satu bilik khas. Bilik ini bukan dalam rumah, di belakang rumah. Masuk dalam bilik khas ini, dalam rumah kecil macam pondok. Dalam bilik itu ditaburi bunga, diasapkan kemenyan. Saya kena tidur dalam bilik itu semalaman. Saya pun takut pada mulanya. Dalam secara batin, saya tidur. Bila saya tidur, saya akan mimpi seperti ada sesuatu yang pegang saya, yang sentuh dan mengapa-apakan saya, Casey. Dan akhirnya perbuatan saya disyakwasangka oleh isteri. Isteri menangis dan cuba tanya dan tanya. Dan akhirnya saya beritahu perkara yang sebenar. Saya, kata isteri, telah pun buat perjanjian. Katanya di sini menghambakan diri saya dengan syaitan. Setelah itu, isteri tidak benarkan saya keluar. Malah saya rasa takut, resah dan gelisah. Pada malam yang patut saya jumpa dengan pakar tersebut, saya tidak pergi. Malam tu saya tak pergi, Casey. Isteri kata pada saya, kalau kamu keluar juga malam ini untuk melakukan kerja yang terkutuk itu, aku tidak akan teragak-agak untuk tinggalkan rumah ini. Dan aku akan balik ke rumah orang tuaku, kata isteri. Saya sayangkan isteri, saya sayangkan anak-anak saya. Dalam rumah saya tak boleh tidur, Kisi, resah gelisah. Pendengar Ria 897, tepat jam 1 pagi, tengah saya baring dekat atas katil, isteri sedang tidur.
Sesuatu memanggil saya di luar rumah. Gangguan ini berterusan. Malah isteri saya pun kena, anak-anak saya pun kena. Dapat bantuan seorang pakar yang betul. Katanya susah, tapi dia akan cuba membantu. Hingga ke saat ini saya masih berjumpa dengan pakar. Sebab perjanjian saya dengan tukang obat yang pertama masih belum lagi tercapai. Saya kena datang rumah tu sebanyak 23 kali. Saya baru pergi rumah tu hanya baru 5 atau 6 kali, Casey. Nanti pada malam-malam yang patut saya pergi, akan datang mengganggu di luar rumah. Malah anak-anak sekarang tidur sebilik dengan kami suami isteri. Ada beberapa kali isteri saya beritahu, nanti dia akan dengar orang beri salam, Assalamualaikum. Isteri buka pintu, nampak seorang nenek tua berada di depan pintu. Ya, bisa saya bantu? Rudy ada di dalam. Apa urusan kamu cari suami aku? Rudy ada hutang sama aku. Begitulah, Casey. Banyak saya nak ceritakan, tapi mungkin tidak selamat buat masa ini. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Stesen Radio Ria menyambut ulang tahun yang ke-23 bulan Disember ini, ya. Jadi terima kasihlah bagi anda yang telah pun menyokong siaran Ria, pastinya dengan rancangan-rancangan dari pagi sampailah ke malam, menjadi teman setia. Dan sebenarnya kami amat menghargai sokongan yang telah pun anda berikan kepada acara-acara yang kami anjurkan, ya, kepada rancangan-rancangan yang dikendalikan. Terima kasihlah dengan maklum balas sokongan. Pastilah setiap DJ bertugas ni rasa bersemangat lagi lah untuk terus menyajikan yang terbaik untuk anda. Waktu sekarang 12.52 minit tengah malam. Selamat tengah malam kepada semua geng-geng momok. Dan juga ada di sini kiriman daripada Zul Hilmi, Casey. Pontian kampung saya, Casey. Memang betul, dekat Pontian memang banyak monyet, tapi tak semuanya liar, Casey. Katanya Zul Hilmi Rafi. Yang ini daripada Syazwan, katanya Pontian belakang rumah saya memang, Casey, banyak sangat monyet. Ada juga monyet-monyet yang liar ni, kadang-kala akan merusakkan reban ayam saya. Sampaikan ada kalanya reban tu ada tanda-tanda seperti nak dipecahkan. Nasib baiklah reban saya ni jenis yang besi kuat. Wah, dahsyat. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Dan kisah Rudy tadi memang menarik. Sangat-sangat sekarang ini masih nampaknya Rudy berdepan dengan masalah beliau. Sampaikan ada yang datang, mungkin ada seorang nenek datang cari dia. Ada kata nenek ataupun sebaliknya. Cari suami, isteri marah sih, apa urusan kau dengan suami aku? Mana susah nak dapat isteri, ya. Menjadi backing suami ni, apa urusan kau dengan suami aku? Hei perempuan. Oh, dahsyat. Baik, saya akan kembali sebentar, nanti kita berehat seketika. Lebih banyak kisah akan saya ketengahkan dan mungkin saya akan jawab panggilan lah. Bagi yang nak hubungi saya benar-benar lah. Kalau tak ada cerita tak perlulah. Tapi kalau ada pengalaman mungkin anda dengar dari teman, kisah anda sendirilah yang berkaitan dengan misteri, boleh hubungi saya di 66911897. Yang pasti saya nak beritahu anda, misteri jam 12 ni hanya hiburan, jangan mudah percaya dan terikut-ikut. Kita kembali sebentar nanti, terus bertemankan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12.
anda sebentar nanti. Terima kasih kepada semua peminat rancangan dan juga pendengar Radio Ria. KC bersama dengan anda, ya, bersama dengan saya DJ KC sampai pukul 2 pagi nanti, ya. Hari ini saya bermula agak awal tugas saya 10 pagi tadi, ya, dah sampai kerja, dan macam-macamlah acara yang akan bersama dengan anda untuk tahun 2014. Tadi lepas satu mesyuarat, pergi satu mesyuarat, saya ni kira dah macam tahap datuk-datuk lah, macam-macam meeting, meeting. Baik, terima kasih kepada yang sedang memantau Facebook Ria dan juga Facebook DJ KC. Terima kasih bagi anda yang telah memberikan, saya semangat lah sebabnya tadi saya kongsi di Facebook, harap-harap mata ni dapat bertahan lah, ya. Tak apa-apa, lagi lebih kurang 40 minit untuk saya terus menemani anda. Kemudian kalau selepas ini saya terus baliklah pulang ke rumah dan berehat, sebabnya badan satu hal, mata ni yang kelat ni, dahsyat ni, bukan klats tapi kelat, Baik, macam-macam kisah pada malam ini yang ada berkongsi daripada Julaiha. Kata, KC, saya dulu penduduk Pontian. Memang betul Pontian banyak monyet dan di sana tu seram-seram tempatnya. Saya pernah berbasikal waktu tu usia saya 13 tahun. Mak saya suruh saya pergi kedai beli sos cili. Sedang saya kat tunggang basikal, pergi ke kedai berdekatan dengan kampung saya lah. Dah malam KC, sekitar jam 9, lampu jalan pun tak ada, lampu basikal kecil aja menyala di hadapan saya. Tiba-tiba dekat tepi jalan ni nampak seorang perempuan tengah jalan sorang-sorang. Memang tak takut, situ orang lalu lalang, sorang-sorang pun okey. Tapi yang menjadi takut apabila selepas saya lepasi wanita yang jalan tepi saya tu, bau dia punyalah harum sangat membuat saya toleh. Bila saya toleh, dia boleh hilang je sih. Wanita tersebut boleh hilang dan saya nak balik ni takut. Sampai kedai, katanya teman kita ni, sampai kedai dah beli sos cili. Saya sekarang nak kayuh basikal balik, saya takut. Saya terpaksa tunggu sesiapa yang saya kenal. Kemudian saya ajak mereka balik dengan saya. Lepas tu kena marah dengan mak saya sebabnya katanya, kau pergi kedai ke buat kedai? Ini perkataan, ayat yang mak-mak suka gunakan, kau pergi kedai ke buat kedai? Baik, terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman dan ramai yang ada di Facebook sekarang ini yang juga berkongsi pendapat pandangan anda. Baik, 66911897. Saya harap yang ingin hubungi saya boleh hubungi sekarang, boleh berkongsi pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, saya akan ke hujung talian dan bersama dengan saya pada pagi ini. Hello, silakan 66911897 66911897 untuk berkongsi pengalaman anda. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Saya Puan Sarina. Kak Sarina dari Johor. Kak Sarina. Johor. Johor mana? Pontian ke? Betul Pahat ke? Tak. Ni Taman Adahan. Taman. Bukan. Ya. Jadi pengalaman tentang pengalaman kakak ni tentang apa ni? Okey, ni pengalaman tentang jadi pada tahun lepas lah, bulan 12. Kak ipar dia buat pembedahan barang payudara lah di HKC, Hospital Sultan Aminah. You tahu kan dekat tepi Lido tu? Dekat tepi pantai tu. Tepi pantai tu lah. Dan masa tu dia dah 3 bulan Disember lah tahun lepas dia operate. Lepas tu 2 hari selepas tu akak pergilah dengan anak-anak pergi melawat dia lah ke hospital tu di tingkat 2.
Tapi tak ingat timur ke ataupun barat lah untuk pesakit wanita. Tapi ward dia ni dulu bekas ward untuk pesakit ICU. Okey, katalah Kak Ipah ni dia terletak ujung sekali tau. Nak pergi ward di jauh. Dan dia letak ujung sekali. Lepas tu dekat last tu dia ada macam apa tu? Bilik kaca dia tu kan ICU kan nanti letak pesakit kan. Di luar lah untuk tengok pesakit tu. Tapi apa tu ward yang bilik kaca tu tak digunakan lagi tau. Jadi masa tu kita tengah berbual ni dekat nak maghrib lah. Masa tu akak dengan anak pergi tengok dia masa waktu petang lah kan. Takut ni. Lepas tu ada masa kita tengah berbual ni ada satu doktor Melayu lelaki lah. Memang kita macam lah. Dia pakai baju coklat. Dia lalu tau depan akak ni. Kalau pergi dekat kaca ni, bilik tu last sekali. Memang tak ada pintu keluar. Jadi doktor ni masuk tau salah satu bilik kaca tu. Dia tidur. Anak-anak akak ni nakal. Dia pergi tengok doktor tu. Dia kata, ibu. Doktor tu tidur terlangkup lah. Dia terkancang je. Bila habis masa waktu melawat dalam 7 lebih ke, jadi kita kena keluar kan. Hari kita kena keluar semua. Kalau kita lalu dekat ward biasa ni, kita boleh nampak doktor tu tengah buat rounding dengan lain-lain doktor tu. Kakak dengan anak akak tengok doktor tu, kita tengok sama-sama kita. Kita tak boleh nak cakap apa-apa. Cakap anak akak tengok, saya tengok, ibu, itu doktor tadi kan? Iyalah. Bila masa dia keluar daripada bilik tidur tu, balik bilik kaca tu lah. Maksudnya kita tak nampak dia keluar. Betul lah. Tapi bila kita nak balik tu, bila jumpa dia buat tengah check-in patient tau. Lepas tu akak tanyalah dengan Kak Ipah tu, dah lama kan dia dah keluar hospital. Ceritalah dengan dia yang tentang doktor ni. Habis dia tanya, doktor tu dia masuk buka pintu ke ataupun bilik kaca dia tidur? Akak cakap dia tidur bilik kaca. Itu bukan doktor. Dia kata. Akak kata kenapa? Sebab doktor punya bilik dia akan buka pintu tu bermangga dia kata. Ada satu lorong tu untuk bila doktor tidur. Kalau on call ke doktor tu memang tidur situ. Dan doktor tak pernah masuk bilik kaca yang bekas ICU punya bilik ni untuk tidur. Tapi itulah kita macam terperanjat. Yelah, bila masa dia keluar tu dia masuk bila masa. Kita memang kalau doktor tu nak keluar daripada bilik tu mesti melalui kaca kakak ni. Dia tak ada jalan lain keluar. Itu jalan masuk dia, itu jalan keluar. Kita ni tak pergi ke mana-mana pun daripada doktor tu masuk sampai kita nak keluar. Kita tak pergi mana-mana. Jadi ini berlaku di hospital dikatakan tadilah pengalaman. Itu akak Ipah cakap. Kalau benda kalau biasalah dia kata kalau tu tak dipanggil hospital dia. Terima kasih pada kakak yang sudah berkongsi ya. Okey. Terima kasih. Itu dia. Peminat rancangan Misteri Jam 12 berasal dari Malaysia, Johor juga turut berkongsi pengalaman. Dari Johor kita ke Singapura. Kita ke kawasan mana? Ini kisah yang dikirimkan oleh seorang pendengar. Katanya, Casey, saya adalah peminat MJ12. Saya ingin ketengahkan pengalaman saya di rumah lama saya, iaitu di kawasan Tampines. Yang ini dari kiriman Nur Syafiq. Katanya Nur Syafiq. Waktu itu pengalaman yang saya tak dapat lupakan, rumah lama saya di Tampines, sebelum berpindah ni, katanya di sini mana ni kejap. Okey. Sebelum berpindah ni ada sesuatu sebenarnya berlaku dalam rumah, di mana ibu saya ni dah mula rasa takut nak duduk dalam rumah tu sebab ibu saja seorang yang nampak sesuatu. Dalam rumah tu ada ramai kesi 6 orang duduk dalam rumah, termasuk ibu dengan ayah saya lah. Dan yang lain semua tak diganggu, cuma ibu saya. Nanti malam-malam hari kalau ayah saya bertugas shift malam, jadi rumah tu adalah anak-anak yang lain yang tinggal dalam rumah tu ramai orang. Ada yang tidur di ruang tamu, ada yang tidur dalam bilik. Kadang-kadang nanti ibu akan kejutkan kakak saya, suruh temankan dia tidur sebilik.
Saya ni yang tidur dekat luar ni kadang-kadang akan terdengar kata-kata ibu dengan kakak lah. Saya ni pun ada kalanya takut. Sebabnya dalam keluarga ni 6 orang, ibu dengan ayah saya, ada 4 adik-beradik termasuk saya. Saya seorang lelaki, yang lain semua perempuan. Jadi mereka ni lebihlah memerlukan bilik dari saya. Saya ni selalunya rugged. Katanya Nur Syafiq akan tidur di ruang tamu saja. Pernah sekali tu ketika saya sedang tidur dekat atas sofa panjang. Anda bayangkan ini pengalaman yang dialami oleh Nur Syafiq. Pernah sekali lah katanya gangguan ini sebenarnya lebih pada ibu saya alami. Tapi pengalaman saya sekali saja berlaku. Kisah ini membuat saya takut sangat-sangat. Dan akhirnya saya konon-konon nak kisi cakap dengan kakak saya. Cakap ibu selalu takut bila ayah tak ada di rumah. Apa kata bila ayah tak ada bertugas malam, kakak tidurlah dengan ibu, biar saya tidur bilik kakak. Jadi kakak saya setujulah. Sebenarnya bukan apa, saya pun takut kisi. Waktu tu tengah baring dekat sofa dan saya ni rasa panas. Jadi saya ni nak capai remote, nak hidupkan aircon lah di hadapan ruang tamu tu. Bila saya buka mata, terperanjat dekat tepi sofa, saya nampak ada kakak saya tengah duduk. Saya astaghfirullahalazim. Saya pun cakap macam tu. Dan katanya Nur Syafiq, saya pun macam dalam keadaan mengantuk dan mata kelat ni, saya marah. Kakak ni takut kau orang. Saya ambil remote, saya on, hidupkan alat aircon lah di hadapan ruang tamu, katanya Nur Syafiq. Dan saya terus sambung balik tidur. Tak indahkan kakak saya yang sedang duduk dekat sofa di tepi saya tidur tu. Jadi apa yang berlaku? Bila keesokan harinya, ibu sedang berbual dengan kakak dan kemudian saya pun teringat akan semalam ataupun tadi pagi kata Nur Syafiq lah, ternampak kakak duduk di tepi sofa. Saya pun tergerak hati nak campurlah perbualan ibu dengan kakak. Saya berkata, "Kak, tadi pagi kakak bangun duduk kat sofa?" Tanya saya pada kakak. "Hah? Tak, aku dalam bilik dengan ibu." "Kenapa?" "Ya ke?" Kemudian saya tak percaya, saya tanya adik yang lain. Adik saya 2 orang, adik perempuan pun kata mereka tengah nyenyak tidur dan tak ada masa nak keluar. Sebab itulah kisi. Setelah kejadian malam tu, satu kejadian, saya kata pada kakak saya, "Tak apalah kakak, kalau bapak tak ada, kakak tidurlah. Dengan ibu, saya nak tidur dalam bilik kakak." Sebenarnya takut kisi. Tapi alhamdulillah sekarang ini dah pun berpindah rumah. Rumah ni lebih baik lah dari sebelumnya. Tak pasti pula kenapa saat-saat terakhir bila kami dah nak pindah tu, gangguan datang mengganggu ibu saya. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, tadi kisah daripada pendengar kita berkongsi pengalaman. Wah, menarik betul kisah yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Uilah. Kisah selanjutnya ingin saya ketengahkan ini dalam rancangan ini, dan yang pasti ingat saudara, setiap kisah hanya satu hiburan sahaja. Yang ini pengalaman diketengahkan. Kejap biar saya periksa dahulu macam-macam kisah, macam-macam peristiwa yang dialami. Apapun jua, ingatlah rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ini daripada Kak Nurmala. Katanya, "Assalamualaikum Kisi." Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu kisah yang terjadi. Ini pengalaman daripada seorang teman yang telah pun mendapatkan satu tangkal. Tangkal ini digantung di tingkap bilik anaknya. Sebabnya anaknya baru melahirkan, mendapat cucu yang pertama. Jadi dia ni takut sangat dan dengar sangat kata-kata orang. Katanya anak pertama ni berbahayalah, akan diganggu lah, macam-macam dia cakap. Jadi akhirnya dia dapat tangkal. Saya pun tak bertanya dari mana dia dapat, itu urusan dia lah. Tangkal tu digantung di tingkap bilik anaknya. Jadi untuk konon-konon lah mengawal bilik tu dan juga menjaga cucunya yang baru dilahirkan. Bila dia gantung tangkal tu, pada 2-3 minggu yang pertama tidak ada apa-apa pun. Selepas itulah baru cucunya nangis tak henti-henti, dan seringkali menangis tu berpanjangan
kadang-kadang sampai sejam lebih, pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, katanya Kak Nurmala. Dan akhirnya berita ini beritahu pada saya lah, dan saya pun berilah kontak nombor seorang ustaz. Katanya ustaz ni pun datang ke rumah, kata Kak Nurmala. Jadi bila dia datang dalam rumah si Polan ni, ustaz ni pun minta izin lah, cucunya ada di sana. Ustaz ni tengok cucunya tidak ada apa-apa, dan dia pun tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Jadi ustaz ni tanya, boleh saya datang lagi tak pada malam hari? Mungkin sekarang ni saya tak dapat rasakan apa-apa, saya kena datang waktu malam. Jadi dia izinkan lah. Kemudian 2 hari kemudian ustaz tu datang. Datang pada malam hari sekitar jam 9. Ustaz datang masuk ke dalam rumah. Kemudian adalah bawa air putih 1 botol ni dengan alat penyembuh. Ustaz kata, boleh saya masuk bilik anda? Dia benarkan. Masuk dalam bilik, ustaz tengah sembuh-sembuh air ni, yang telah pun dibaca. Tiba-tiba terperasan dekat tingkap ada sesuatu. Kemudian dia tanya, yang ini apa Tanya ustaz kepada tuan rumah, itu kawan saya lah. Jadi dia berkata, ini tangkal ustaz. Dengan selamba kisi dia menjawab macam tu. Apa tak, ustaz tu pun lecture dia lah. Saya rasa ini tak patut awak letak sini. Lebih baik saya buangkan. Mungkin inilah. Tapi ustaz, 3 minggu yang lalu saya letak benda ni, cucu saya tak nangis pun. Baru-baru ni je. Tak apa, awak kasih saya barang tu, kata ustaz tu. Saya buang, kita tengok cucu awak macam mana. Lepas kakak tu serahkan barang tangkal tu kepada ustaz, ternyata cucunya langsung tak buat ragam. Kalau menangis pun biasalah, nak tukar lampin. Menangis pun nak minum susu. Tapi menangis tanpa sebab tu tidak lagi berlaku dan menghantui kawan Kak Nurmala ni. Rupa-rupanya bila ditanya khusus-khusus kepada ustaz tersebut, katanya begini mudah. Awak datang letak tangkal. Memang betul, pada mulanya tangkal tu konon-konon yang mengandungi jin ni akan cuba mengawal. Tapi lama-kelamaan awak tak kasih dia makan, dia mengamuk. Habislah cucu awak kena. Jadi dia teringat. Tak ya juga, teman yang berikan tangkal pada kakak ni kata, setiap hari Khamis malam Jumaat engkau mesti nak kena asapkan tangkal ni tau. Jangan lupa. Kakak ni pula boleh terlupa. Sampai 3 minggu benda tu tak makan. Mana tak mengamuk ke si? Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, NG12 hanya satu hiburan. Dua bayi pada ni. Dua bayi dulu ke sini. Misteri jam 12. Itu ada kisah yang dikirimkan itu ada kisah dikirimkan. Boleh cakap dengan ustaz lagi Tapi ustaz, 3 minggu yang lalu saya gantung, tak ada apa-apa pun. Macam nak kena marah je. Macam nak kena marah je. Boleh cakap dengan itu. Kan ustaz dia kasih bahasa. Baik, tahu tak apa. Baik, kita ke ujung talian sekarang. Hello, selamat pagi. Hello. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Sini Kak Jamila. Kak Jamila. Ada kisah tentang apa Kak Jamila? Tentang saya dah lama ke kisah ini berlaku? baru nak dekat setahun. Silakan. Terus ya. Silakan. Waktu saya ada di Johor, malam tu saya nak tidur. Habis tak boleh tidur. Ada gangguan macam bunyi anjing, bunyi kucing, bunyi ayam. Tapi anjing tu bunyinya betul anjing, macam bunyi anjing. Kucing dengan kucing. Habis yang si ayam ni, patutnya ayam kan pagi berkokok. Ini sepanjang-panjangnya dia berkokok. Tapi ni berkokok tu saya terperanjat. Pasal apa? Berkokoknya lain. Dia
astaga, dia bilang gitu, astaga gitu aja tak. Tapi Allah tak sebut. Jadi saya bilang kenapa? Saya bilang dia bunyinya gitu. Jadi saya takut lah. Saya takut. Sekarang saya dibawa balik dekat Singapura dengan anak saya. Masa saya jatuh sakit kat sana. Itu saya peliknya apa sebab dia bunyinya gitu. Yang blok saya tu, dia hantu tak ada. Dia cuma orang terjun aja tingkat saya dengan tingkatnya tingkat 4. Asal ada orang terjun diri aja gitu. Tapi blok lain yang diceritakan nenek dengan datuk. Jadi dah dapat bantuan orang untuk tolong ke macam mana? Tak ada, anak saya sedang tidur, tak dengar apa-apa. Yang cucu pun tidur. Habis dah dia minta pergi Singapura balik. Alhamdulillah, saya bilang hati saya suka bukan main. Tapi sampai sini terus terlentang Casey. Nak cerita pun lagi belum boleh pasal satu-satu dulu. Saya nak ceritakan. Jadi nanti baru saya ceritakan lah nanti lagi kalau Allah izinkan lah. Jadi terima kasih ya. Semoga apapun jua harapan tu dapatlah terlaksana ya. Terima kasih kembali. Selamat ya. Terima kasih ya. Baik, itu tadi kisah dari akak kita. Saya akan teruskan kisah selanjutnya ini. Anda boleh cuba juga tembusi bilik siaran Ria 897 FM. Saudara, setiap kisah yang bakal anda dengar, anggaplah sebagai satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Tapi yang ini, kisah yang ingin saya ketengahkan, kalau kita cuba bayangkan diri kita dalam situasi pengirim ini, pasti amat menakutkan. Tapi kalau saya ceritakan, kita dengar kisah yang disampaikan oleh saya nanti, agak tidak masuk akal mungkin. Ada kata, ya ke? Apapun jua, ini pengalaman pribadi seseorang. Benar atau tidak, yang pasti rancangan ini 100% hanya satu hiburan.
Selamat tengah malam para pendengar Misteri Jam 12. Kisah yang saya sebutkan tadi, pengalaman yang diketengahkan ini adalah satu peristiwa yang mengganggu menghantui seorang pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai nama samaran sahaja. Saya gunakan nama kaedah, bukan nama sebenar. Kesi, anda bayangkan Kesi, rumah tangga kakak porak-peranda dengan suami, anak-anak. Balik rumah selalu bergaduh dengan suami. Dipindikkan cerita, kakak tak nak cerita tentang pergaduhan. Tidak ada apa kaitan misteri pun. Tapi setelah mendapat bantuan alternatif, sebelum ini kakak sering disekat. Kepercayaan kakak bila seorang kenalan yang rapat beritahu, Ida, tak nak engkau jumpa dengan pakar-pakar ni untuk tengokkan rumah tangga engkau. Dan kakak akan beri alasan, rumah tangga aku tak ada kena-mengena dengan pakar-pakar ni. Tak ada hantu lah dalam rumah tangga aku. Ini semua manusia dah berubah fikiran, berubah perasaan. Katanya dah bertahun aku berumah tangga. Jadi anda bayangkan pendengar ya, perkara ini berterusan dan ada seolah-olah setiap kali teman suruh mesti ada benda yang menyekat. Sampaikan. Tak tahulah apa yang membuat kakak mengambil langkah untuk mendapatkan bantuan seorang pakar. Pakar tu datang rumah. Waktu tu suami tidak ada di rumah. Sebabnya hubungan dah semakin teruk. Suami keluar, balik kadang-kadang pukul 3 pagi baru sampai rumah. Kalau balik pun tidur, ambil bantal, ambil selimut, dia akan tidur dekat luar, di atas sofa rumah kami. Jadi pendengar Ria 897, kakak minta bantuan seorang pakar dan juga minta bantuan kakak Ipa untuk datang temankan. Pakar ni datang dengan isteri, dengan teman kakak ni yang recommend. Kakak Ipa datang, pakar ni masuk. Astaghfirullahalazim. Gelap betul rumah awak ni. Kakak terdiam. Dalam hati ni bertanya, gelap apa? Lampu aku buka. Maksud tuan? Kakak tanya lagi. Bukan gelap, tak ada lampu. Gelap, tak ada nur. Saya boleh rasa ada benda yang tak kena dengan rumah awak ni. Saya belum tahu lagi. Izinkan saya periksa ya. Pakar ni keluarkan satu barang, Kesi. Ia seperti sejenis kayu. Dekat hujung kayu tu ada macam tali yang tergantung. Kemudian dia letakkan kayu dengan tali tergantung, dia pegang di hujung jarinya, dan kayu tu tergantung macam batu ladung pada tali tangsi yang nak memancing. Seperti itulah. Dia pegang, kemudian dia kata, awak tengok ni ya, kalau benda ni bergerak dengan laju, makanya adalah sesuatu. Di jalan satu rumah. Dalam hati, mestilah engkau bergerak, benda ni akan bergerak lah. Sebabnya pakar tersebut berjalan. Dia gerak, kakak perhatikanlah. Nak percaya susah. Dah sampai terpaksalah. Tengoklah apa yang dia nak buat. Pakar ni jalan-jalan. Setiap penjuru rumah dia cuba letakkan benda tu dan dia tengok. Tak ada. Dia jalan masuk dapur. Boleh izinkan saya masuk bilik tidur? Masuk bilik tidur anak, tak ada apa-apa. Masuk bilik tidur satu lagi, tak ada apa-apa. Dalam stor bilik tidur kakak dia masuk yang terakhir. Boleh saya minta izin masuk bilik tidur awak? Boleh, masuk. Dia buka lampu. Dia berdiri belakang almari, belakang pintu bilik. Dekat tepi, TV dalam bilik.
Dia berdiri dekat katil. Kakak nampak tau Casey, benda tu mula bergerak. Tapi cara dia bergerak ni, kalau kita goyang pakai tangan boleh nampak. Wah, lagi laju Casey, pendulum tu bergerak. Kiri kanan, kiri kanan. Dalam hati ni nak menidakkan perbuatannya. Ni mesti dia gerakkan. Lagi dia turun kat bawah katil, lagi laju benda tu bergerak. Kemudian pakar tu panggil, Ida, sini. Awak ambil ni, awak pegang. Jangan gerakkan tangan awak ya. Pegang betul-betul, steady. Turunkan tangan sampai dekat betul-betul bawah tepi katil. Kakak turunkan kisi tangan kakak. Turun. Baik, sekarang awak biar. Pendengar Ria 897, pendulum tu bergerak laju kisi. Kemudian kakak rasakan macam ada satu tenaga atau yang kena pada tangan kakak, lepaskan. Pakar tu angkat. Ada benda bawah katil awak. Benda? Kakak terus jenguk lah. Tak nampak apa-apa dalam hati ni. Bukan benda yang kita boleh nampak. Ada sesuatu yang patut saya uruskan. Pakar tu pun keluarkan surah Yasin. Dia duduk bersila depan katil. Lampu dihidupkan. Awak boleh duduk dekat luar. Dia mula baca. Baca surah Yasin, Casey. Casey dan juga pendengar Ria, ketika kakak sedang berada di luar dengan teman sedang duduk dekat luar ni, iaitu kakak ipar kakak dan juga isteri kepada pakar tersebut tengah duduk, kakak 2-3 kali pusing belakang. 2-3 kali kakak pusing belakang. Ada sekali tu kakak nampak bawah katil kakak, Casey, macam ada perempuan tua tengah baring. Terus pandang depan. Setelah pakar tu baca tak tahulah berapa kali pusingan, yang kakak tahu dia datang ni awal malam. Nak dekat lewat malam baru habis. Dia bangun, kakak nampak tau. Dia panggil isteri. Isterinya masuk bilik. Isterinya hulurkan barang. Kemudian pakar ni bercakap sesuatu. Makcik tak patut duduk di rumah ni. Janganlah duduk bawah katil tu. Makcik keluar ya. Ini bukan tempat makcik. Makcik. Kemudian pakar tu macam seolah-olah mengarahkan makcik tu. Dia jalan, makcik ikut saya. Saya tunjuk makcik jalan keluar. Dan makcik jangan datang lagi rumah ni. Kalau makcik datang, saya terpaksa bertindak keras. Mari ikut saya. Ida, tepi. Casey, dia boleh jalan tunjuk pintu bilik. Kemudian, makcik, mari ikut saya. Tak nampak orang tu, Casey. Baik, makcik. Makcik jangan datang rumah ni lagi, Kalau tuan tanya, cakap dah tak boleh masuk. Pergi balik pada tuan. Pergi. Rakan pendengar Misteri Jam 12. Setelah malam tu, pakar tu duduk. Awak tahu tak? Hubungan awak dengan suami makin teruk. Sebab ada perempuan tua baring bawah katil setiap hari, setiap malam. Sebab tu, awak ceritakan yang suami kalau balik tak pernah nak tidur dalam bilik. Saya susah nak percaya. Tapi, selepas itu, keadaan rumah tangga semakin baik. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar.
Jangan. Itu dia saudara kisah yang diketengahkan oleh pendengar kita pada hari ini. Cukup menarik dan terima kasih kepada anda yang sedang bersama dengan saya Casey. Ada juga rakan-rakan teman-teman yang mungkin tidak dapat memantau Facebook tapi tetap setia mendengar Misteri Jam 12. Saya pasti ramailah yang sedang bertugas mungkin. Terima kasih. Terima kasih juga kepada siapa ni rakan-rakan yang ini daripada Ifan. Ifan kata Casey MJ12 memang power. Setiap malam kisahnya cukup menarik. Apapun jangan mudah percaya. Dan anyway, cerita malam ni semua gerik-gerik. Saya Irfan dari Bandar Baru Uda. Okey, terima kasih Irfan. Di sini kata Casey selalu mendengar MJ12. Ini daripada sama ni Zaini kata suka dengan MJ12 dan peminat rancangan MJ12 sejak 5 tahun yang lalu. Lama tu. Yang ini Nada Nasuha. Assalamualaikum, pendengar baru dari Ceras Kuala Lumpur. Saya suka dengan MJ12, memang best. Terima kasih pada Nada Nasuha dari Kuala Lumpur. Kita juga ada Kak Nana Sarina Selamat Vos yang juga sedang mendengar sekarang ini. Ada juga rakan-rakan seperti Nuriza Nurzilan. Nama macam negeri dan macam-macam lagi kiriman yang saya terima. Yang ini daripada Haji Bakri. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Ini bukan di Facebook, ini message yang saya terima. Kisah setiap malam diketengahkan dalam MJ12 walaupun jangan digalakkan untuk percaya. Banyak pengajaran yang boleh kita pelajari. Tahniah kepada rancangan ini telah pun mendekatkan orang-orang kepada kebaikan, bukan ke jalan yang salah. Dan kalau boleh harap rancangan ini dapat diteruskan sampai bila-bila. Terima kasih kepada Haji Bakri yang sudi mendengar rancangan Misteri Jam 12. Saudara, saya harus undurkan diri dan saya jumpa anda esoklah dalam rancangan Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya dan mohon maaflah malam ini setakat di sini saja saya dapat menemani anda dan diharapkan semua dapat rehat dengan secukupnya. Selamat bersama dengan kami dan terus bersama Ria 897 FM. Saudara pendengar Ria 897, kisah yang pertama ingin Casey bacakan. Yang ini kiriman daripada Sumaira. Beliau katakan di sini pengalaman yang ingin diceritakan. Kata Sumaira, ketika dia menetap di salah sebuah chalet di Singapura. Tapi pada waktu yang dikabarkan kisah ini berlaku, itu adalah malam yang pertama di mana beliau dan juga keluarganya berada di chalet tersebut. Ini adalah chalet menyambut ulang tahun adik saya. Katanya Su, nama singkatan saya gunakan. Pengalaman ini berlaku di salah satu chalet di salah sebuah kawasan pantai di Singapura. Saya nak Casey rahsiakan, tapi inilah tempatnya. Terima kasih. Katanya Su, waktu sampai di chalet, kami 4 beranak. Saya, adik, ibu dengan ayah saya. Menaiki kenderaan dengan peralatan perkakas yang nak digunakan untuk sesi barbecue di chalet tersebut. Bila sampai, kami pun mulalah pasang tu, pasang ni dan sebagainya. Dan apa yang berlaku Casey? Ibu saya ni tak suka tidur dekat chalet. Jadi dia datang petang tu dengan ayah saya untuk buat persiapan. Pasang belon, siapkan itu, siapkan ini. Jadi bila malam hari sebelum ahli keluarga yang lain datang, dia akan balik rumah. Dia akan tidur di rumah dan keesokan paginya baru dia akan datang bersama dengan ayah saya. Itulah ibu saya, tak suka tidur di chalet. Sebabnya katanya tidak selesa. Jadi di chalet tersebut hanya tinggal bila ibu dengan ayah saya balik, hanya tinggal saya dan adik perempuan saya. Pendengar Ria 897, ibu dengan ayah saya pulang sekitar jam 10 malam, katanya Su. Mereka pulang, saya dengan adik hantar mereka ke depan di mana mereka letakkan kenderaan dan tinggalkan kawasan chalet. Jadi saya dengan adik ni dah buat persiapan, dah anu tu, dah anu ni. Kita mula duduk dan menonton TV di ruang tamu. Chalet ni agak besar, Casey. Kalau pendengar-pendengar Ria, Casey sebutkan namanya, tapi jangan Casey mesti kenal dengan chalet 2 tingkat yang disebutkan dan ada 2 bangunan yang berbeza. Sedang menonton TV dengan adik, adik pun sibuk main handphone.
Tiba-tiba masuk dekat jam 11 lebih malam. Adik saya kata, "Kak, adik ni atas saya tidur dulu, dah mengantuk lah," kata adik saya. Jadi adik saya tinggalkan saya, Casey. Saya berada di kawasan ruang tamu chalet tersebut. Adik saya keluar dari ruang tamu, pergi ke bangunan sebelah, iaitu bilik tidur di tingkat 2 chalet di mana saya keluarga sewa untuk sambutan pendengar Ria 897, untuk sambutan hari lahir adik saya. Bila adik dah naik atas, saya dah nampak dia masuk bilik. Jadi saya pun berada di depan sebenarnya. Chalet itu agak terang, Casey. Berada di hadapan, sedang menonton TV sambil sedang message kawan-kawan saya, tanya mereka boleh datang pada malam ni. Tapi kawan-kawan saya yang selalu saya rapat dengan mereka ni, katakan yang mereka ada urusan pada malam tersebut, mereka hanya boleh hadir keesokan harinya. Nak tak nak pun, saya pun tengok waktu dah 12 lebih tengah malam, saya pun dah penat. Saya matikan lampu chalet, kemudian saya terus naik ke atas untuk tidur. Di atas tu ada beberapa bilik. Adik saya satu bilik dan yang lain tu akan digunakan oleh ahli keluarga dan saudara mara yang datang. Pendengar Ria 897, sedang saya berjalan menuju ke arah tangga nak naik ke atas bilik katanya Su. Saya nampak, Casey, adik saya keluar dari bilik dan terus pergi ke tandas di tingkat 2. Nampak adik jalan pergi tandas. Jadi dah nampak adik keluar, pastinya tu dalam bilik tak ada adik saya lah. Saya pun masuk, naik atas, masuk dalam bilik. Tengok bilik tu gelap. Tak apalah, saya pun langsung ke katil. Aircon tu dihidupkan. Kemudian saya baring atas katil, menantikan kehadiran kepulangan adik saya yang nak tidur dengan saya. Jadi tengah baring ni, miring badan saya, mata pun dah kelat. Saya pun lelapkan mata. Pendengar Ria 897, bila saya tengah tidur ayam, belum lagi lelap habis, katil saya ni saya rasa ada orang naik. Adik saya lah tu. Saya pun dengar orang buka pintu dan tutup pintu bilik chalet tersebut. Pendengar Misteri Jam 12, oleh kerana saya dah buka contact lens, saya dah nak masuk tidur. Saya pun malas nak berbual. Saya tidur, Casey. Dengan belakang saya ni, badan adik saya rapat dengan belakang saya. Tidur sampailah ke pagi. Yang kejutkan saya dengan adik adalah ibu saya. So, bangun, So. Saya bangun. Ibu. Kemudian, ibu saya tanya soalan. Kenapa kau tidur asing-asing? Asal tak tidur dengan adik kau? Saya pun katalah dengan suara yang mengantuk, taklah on tidur dengan adik. Semalam adik tidur kat belakang. Tadi ibu datang, ibu pergi bilik sebelah. Adik kau dekat bilik sebelah tengah tidur sorang-sorang. Jangan-jangan dia bangun tak? Pagi-pagi dia tukar bilik. Sebab semalam Su tidur, Su rasa adik baring kat sebelah. Iza! Ibu saya panggil adik saya. Ya, Bu. Datang dengan mengantuk, dengan tuala di bahunya. Semalam kau tidur dengan kakak kau? Taklah, tidur seorang lah. Pendengar Ria 897, ibu saya pun dah tahu sesuatu yang tak kena dan tak nak bertanya lebih lanjut. Dah, kau pergi mandi. Su, cepat siap pergi mandi. Casey, saya rasa semalam tu bila tidur, dengar pintu dibuka, orang naik katil saya boleh rasa. Dan badan saya, Casey, yang pasti saya rasa ada orang baring di belakang saya, sekatil dengan saya. Saudara,
Kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897 telah kisah daripada pendengar kita Su yang berkongsi pengalaman. Walaupun kisahnya tidaklah nampak hantu, tapi beliau dapat rasakan keyakinan tu. Sebab macam dah buka contact lens kan, dia pun malas nak pusing berbuang dengan adik, nak mengantuk ni, nak tidur lelapkan mata. Dia pun buat bodoh lah, dia tahu adiknya masuk dalam bilik. Tapi hakikatnya, adiknya tidur di bilik yang lain. Yang keluar yang dia nampak tu siapa? Masuk dalam tandas. Dengan confident dia masuk dalam bilik yang gelap tu. Dan dia tidur. Bila ibu datang untuk kejutkan mereka, adik kata tidak langsung tidur dengan kakak malam semalam. Bagaimana pendengar? Kita akan teruskan kisah selanjutnya. Kalau sudah bersedia, kita ketengahkan pengalaman yang dialami oleh seorang pendengar. Yang ini kisah ini berasal dari Johor Bahru dan kawasan Kampung Pontian. Di Pontian, Johor. Kisahnya, pengalaman Pontian Johor ni, ini adalah satu gangguan yang dialami oleh seorang pendengar yang bernama Rauda. Rauda kata, kisah yang tak dapat saya lupakan ini berlaku betul-betul di belakang rumah saya, Casey. Kita teruskan dengan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12.